daripada ini Karak Highway ya. Saya try Karak Highway. Dia tidak menggunakan overdrive pun. Audi tak guna Cuma pakai D ya. Kat meter kita tengok D je. Kira power alhamdulillah lah. Kira nak kata overload sangat kuat sangat power dia tak adalah. Kira boleh yang apa yang biasalah normal. Cuma kita kena pandai main pada pedal lah. Siapa ada kenderaan yang nak laju tu macam Honda ni, dia pun macam meraung jugalah. Kita tengok nak naik. Saya boleh katakan penumpang saya ni ramai lah. Termasuk baby seorang, kira 9 lah. Dewasa 5, kira kanak-kanak 3 lah. Kanak-kanak pun dah kira dah sekolah semuanya. Tak ada apa masalah Kira mungkin ada kata under power. Kata dia meraung naik tu tak ada lah. Nanti kita tengok ya. Bila saya naik ke genting pula, kita tengok macam mana. Memang lepas lah akan naik, tapi kita tengok dalam situasi macam mana. Ini pun saya boleh lari 120. Saya still control lah. Dan saya pun tak overload nak laju sangat. Tapi kalau dalam sini, dalam keadaan kereta yang ramai, dia boleh 120. Itu dalam keadaan kita buat relax-relax, bersantai-santai tu boleh. Kira okey lah. Cuma kita kena pandai sikit main pedal. Kalau mungkin tak ada power, tekan pedal tu lebih. Pedal minyak tu lebih, dia akan drop gear untuk kita. Tapi kalau nak pakai Audi pun boleh, sama je. Cuma Audi ni dia tak akan sambungkan gear. Dia stay gear, katalah satu gear tu, gear 3 tu dia akan stay gear yang panjang lah. Kalau kita pakai pedal saja, dia akan masukkan kepada gear 4 bila sepatutnya. Kita memang tengah ikut lah. Boleh katakan kita boleh duduk dan kanan lah. Memang cukup power bagi saya. Alphard kita potong juga. Okey, kita akan naik genting ya. Kalori lebih rendah. Boost imun. Saya akan ni. Okey. Jom kita tengok 803A genting daripada KL. Agak slow sikit kenderaan. Pasal BRV depan tapi bukan pasal BRV, dia pasal lori bawa BRV. Nanti orang kecam lah kan. BRV tak salah, lori ni salah. BRV dia naik atas lori ni. Okey, pintu genting yang bawah ni. Yang mana kata expander tak boleh naik genting, alhamdulillah lebih kurang Nissan Sarinah juga. Saya setakat ni dah sampai ke Batu Berayun. Kira nak kata situasi dia terlalu, ratio gear dia terlalu tak elok ke rendah, tak. Okey, bagi saya okey. Okey, lebih kurang Nissan Sarinah lah. Sebelum ni pun saya ada pakai. Jadi saya penumpang ramai naik, alhamdulillah. Tambah kalau yang kosong lagi lah. Okay, ini Batu Berayun, dah sampai Batu Berayun. Nanti sampai dekat atas saya akan cerita lagi. Jom. Pakai bukti, jangan pakai bekal. Jadi expander tak ada masalah. Siapa yang nak beli, yang kata power setakat yang saya bawa, alhamdulillah menakjubkan. Sekarang kita berada di atas ya, Cedar Rock ni. Okey, kita boleh tengok. Ada setengah orang sampai sini tak berhenti kan. Jadi bawah ni memang begini baru buat.
Jadi lebih nampak pemandangan di bawah. Kenderaan slow naik, nampak jalan. Dia beka. Sekarang ni dia tak terurus sikit. Dulu kalau tak ada pokok ni dia masih cukup cantik di sini untuk ambil gambar. Sampai. Kita teruskan. Tak ada masalah dengan muatan yang ramai. D saja. Naik pakai D ya. Okey. Bersantai-santai. Kalau nak naik laju, kena beli sport car lah. Itu betul juga laju.